Kerana suami minat sangat bola, seorang wanita ni hampir nak dimadukan dan dicurangi. Saya nak berkongsi satu kisah yang agak istimewa lah. Terutama sekarang musim bola kan, semua orang cakap tentang bola. Rupanya seorang lelaki ni kerana bola, dia sebenarnya sangat minat main bola. Petang-petang lepas kerja dia mesti pergi main bola dan dia ada join lah macam geng-geng bola. Tapi isterinya tak minat bola sebab dia rasa bola ni kan permainan lelaki. Lepas tu dia rasa, kenapa aku nak pergi tunggu suami berbola? Kenapa aku nak ikut hobi dia sedangkan hobi aku ni lain? Rupanya apabila dia tu tidak mengisi kekosongan suami, tak support suami, ada perempuan lain ambil kesempatan tau. Iaitu pembantu kepada si suami tu tempat kerja. Jadi si perempuan ni lah, dia turun support si suami ni, siap pakai jersey, duduk tepi tu jadi cheerleader. Faham-faham sih lah. Bila lepas main bola tu, duduk air. Dan setiap kali ada game ataupun ada training, perempuan ni lah akan teman dia. Sehinggalah suatu hari lelaki tu merasakan apa dia? Dia rasa sudah tiba masa saya nak berpoligami sebab perempuan ni lagi faham jiwa dia berbanding dengan isteri dia. Masa tu isteri macam tersedar tau. Terus dia pergi jumpa dengan ustazah. Macam kata, ustazah macam mana nak buat ni? Suami saya nak bermadu. Tapi masa tu dia tak cerita tentang bola. Dia cuma cerita suami dia tak patut, suami dia tak betul, suami dia gila kat orang. Rupanya bila kita buat siasatan dan sebagainya, sebenarnya kekurangannya ialah apa dia? Dia tak nak support hobi suami. Jadi kita nasihatkan, sekarang pakai cantik-cantik, grooming, awak tudung labuh pun pusing-pusing lah sikit tudung tu. Pakailah gaya-gaya sikit, lepas tu pergi teman suami. Jangan bagi sempat orang lain teman suami. Bawa air, walaupun penat pergi juga. Akhirnya dia buat benda yang sama. Nak ceritanya, bila dah suami nampak effort isteri, dia kan gembira. Isteri dia dah suka dengan dia. Perempuan yang satu lagi terpinggir dengan sendirinya. Dan mereka bahagia sampai sekarang.